Ayam Gepuk Artisan merupakan sebuah perusahaan yang merasaskan makanan dan minuman F&B. Ia mula dikenali sekitar tahun 2019 di Tanjung Malim, memberi tumpuan kepada hidangan nasi ayam gepuk seperti asli Indonesia. Perniagaan ini bermula secara kecil-kecilan dan kini mempunyai 13 cawangan. Assalamualaikum, hari ini saya akan melakukan tugasan BMC dari bersama dengan HR pada Ayam Gepuk Artisan, iaitu Encik Aikal. Apakah target pelanggan untuk Ayam Gepuk Artisan? Okey, untuk target pelanggan di Ayam Gepuk Artisan ni adalah yang berumur 18 hingga 40 tahun. Jadi 40 kerana menunya kita ada buat kelas. Jadi untuk nama yang kita buat dulu tak ada sebarang nama kepedas ni. Jadi boleh je nak kepedas tak salah. Tapi cuma ikut putih dia macam. Jadi buka dekat hampiran dengan universiti. Jadi kami target pelajar universiti, orang yang bekerja dan juga pelajar-pelajar yang mampu lah. Dan harga pula taklah mahal kan. Jadi sesuai untuk pelajar, sesuai untuk orang bekerja. Ataupun segmen pelanggan. Ayam Gepuk Artisan mempunyai pelanggan daripada pelajar universiti kerana berhampiran dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, pekerja tempatan yang terutamanya dari pekerja-pekerja syarikat Proton dan juga peminat ayam gepuk. Ayam Gepuk Artisan juga mempunyai pelanggan atas talian seperti daripada aplikasi Misi dan Foodpanda. Value proposition ialah canang nilai, iaitu Ayam Gepuk Artisan menyediakan hidangan ayam gepuk yang rasanya asli dan harga mampu milik berbanding jenama ayam gepuk di luar ataupun brand-brand yang lain, brand ayam gepuk yang lain. Okey, selain itu pekerja-pekerja Ayam Gepuk Artisan yang mempunyai sifat mesra pelanggan. Channel iaitu saluran. Contohnya kedai fizikal, walk-in customer. Seterusnya kita ada platform penghantaran makanan seperti Misi dan Foodpanda. Sekali media sosial, kita ada Instagram, TikTok dan Facebook. Next, kita ada customer relationship yang lebih dikenali sebagai hubungan pelanggan. Yang first, interaksi mesra dan personal di kedai. Seterusnya kita ada promosi bulanan di media sosial dan akhir sekali respon segera kepada maklum balas pelanggan. Baiklah, seterusnya ialah revenue stream ataupun dinamakan sebagai aliran pendapatan. Aliran pendapatan bagi jualan Ayam Gepuk Artisan ialah jualan sambal, ayam goreng dan juga nasi ayam gepuk. Selain daripada jualan yang telah diteterakan, Ayam Gepuk Artisan juga mempunyai aliran pendapatan daripada menerima tempahan catering untuk pelbagai jenis majlis. Contohnya majlis perkahwinan ataupun majlis berbuka puasa. Resources atau sumber utama Ayam Gepuk Artisan ialah resepi sambal, peralatan dapur yang dijaga, ayam segar daripada pembekal ayam tempatan untuk menjamin kesucian dan kualiti ayam, kedai fizikal di lokasi yang strategik, dan juga jenama Ayam Gepuk Artisan itu sendiri. Aktiviti utama perniagaan Ayam Gepuk Artisan ialah menyediakan serta menjual nasi ayam gepuk yang menjadi produk utama kami. Selain itu, kami juga memberi tumpuan kepada pemasaran digital melalui media sosial dan iklan berbayar seperti TikTok bagi menarik lebih ramai pelanggan. Kami turut mengutamakan latihan kaki tangan serta kawalan kualiti bagi memastikan makanan yang dihasilkan sentiasa konsisten dan memenuhi piawaian. Di samping itu, pengurusan pesanan dan penghantaran dijalankan dengan teratur supaya pelanggan menerima makanan tepat pada masa. Dalam memastikan kelancaran operasi, kami bekerjasama dengan beberapa rakan kongsi utama iaitu pembekal ayam segar tempatan bagi menjamin kualiti bahan mentah. Kami juga menjalinkan kerjasama dengan syarikat penghantaran seperti Misi dan Foodpanda untuk memudahkan pelanggan supaya membuat pesanan secara dalam talian. Selain itu, kami menggunakan khidmat influencer tempatan untuk tujuan promosi bagi meningkatkan kesedaran dan menarik lebih ramai pelanggan mencuba nasi ayam gepuk kami. Okey, untuk kos struktur. Kos struktur mempunyai 5, iaitu yang pertama untuk bayaran sewa premis.
Okey, yang kedua kos bahan mentah, contohnya ayam, cili dan beras. Okey, untuk kos itu yang ketiga iaitu gaji pekerja lah. And then yang keempat kos pemasaran digital, penyesaran digital lah. And then yang kelima ialah sekali bayaran untuk utility, contohnya untuk bayaran elektrik, air dan bayaran gas. Okey, itu semua untuk kos struktur.